Tapi tak ada ilmu kan. Memang kalau kahwin memang situ hancur rumah tangga aku. Memang hidup memang nakal tu, tak nakal gila kan. Lepas tu kau nak kahwin. Lepas tu memang masa tu pula kononnya dah sayang gila lah. Lepas Allah Ta'ala uji kan, Allah Ta'ala tarik dia, tak jadi kahwin. Okay. Kan. Lepas tu memang masa tu hikmahnya memang aku nampak sebab apa Allah Ta'ala tarik. Sebab masa tu yelah, aku terlampau sayang dekat makhluk dia kan, dekat hamba dia, sampai aku lupa dekat sang pencipta. Dia yang menciptakan kita. Dan daripada kita tak ada, dia ada kan. Kita sebagai hamba ni kan, aku masa tu kan, aku sebagai hamba kan, tak pernah tunaikan pun hak Allah kan. Lemahnya amal kan. Daripada segi agama kan memang lemah. Tapi dari segi adab, akhlak, insyaAllah walaupun nakal, tapi itu Allah Ta'ala keluarga aku didik daripada kecil lah. Tapi zaman tu memang aku rasa 80% semua lalu lah. Sebab kita nak membesar, nak explore. Betul, memang hidayah. So situ kira turn over kau. Sudah mula-mula lah. Nak start nak explore, nak cari, nak usaha. Lepas tu